Untuk murid kita Afi Amar, sebelum menggunakan aplikasi ini, kita boleh kategorikan Afi ini murid yang agak lemah dan memerlukan banyak bimbingan sebenarnya. Setelah menggunakan aplikasi ini, kita nampak perubahan, perkembangan positif lah dalam diri Afi, di mana dia boleh menjawab kerana dalam aplikasi Pandai ini, setiap jawapan itu diberikan penerangan yang lebih jelas lah. Nama saya Siti Zainun binti Termin, bertugas di SK Batu 60. Sudah berkhidmat sejak 2015, kiranya dalam 9 tahun lah di sekolah ini. Untuk murid kita Nur Adrian Shah pula, dia ni dalam kelas merupakan murid yang dikategorikan sebagai sederhana lah. Tapi apabila setelah menggunakan aplikasi Pandai ini, kita nampak minat dia dan keterjaan dia tu menggunakan aplikasi itu untuk mendapatkan rewards yang ditawarkan oleh pihak Pandai lah. Jadi yang ini sebenarnya memberikan kelebihan kepada mereka lah. Diorang boleh buat di mana sahaja, especially di rumah lah sebagai ulang kaji. Harapan saya mengharapkan tajaan seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Antara inisiatif kita untuk merapatkan jurang pendidikan antara sekolah luar bandar dengan sekolah bandar, kerana kita maklum kebanyakan murid di sini terdiri daripada golongan B40. Bangun pagi sebelum ke sekolah saya guna Pandai. Lepas balik sekolah pun saya guna Pandai. Saya Muhammad Nur Adriansyah bin Muhammad Nur Shah. Umur saya 12 tahun. Saya bersekolah di SK Batu 60. Untuk gunakan Pandai, perlukan internet. Kadang-kadang saya keluar rumah ke tepi tingkap untuk dapatkan lain. Dalam Pandai, yang paling saya suka adalah kuis dan reward. Kerana dapat top up dan diamond dan banyak lagi. Selepas menggunakan Pandai, prestasi saya semakin baik. Mak saya pun gembira. Untuk kawan Dian di luar sana yang belum ada Pandai, pakailah Pandai sekarang. Terima kasih diucapkan kepada pihak Aziata Foundation dan Pandai. Terima kasih kepada Aziata Foundation dan Pandai kerana telah membantu sekolah kami. Senang je nak pandai. Senang je nak pandai. Senang je nak